Okay. Sebab tu kalau boleh, bila cerita bab harta pusaka ni, saya ada satu situasi dah kan. Ni klien saya lah. Bayangkanlah, ini cerita dia nak urus harta pusaka cepat, tapi dia tak kena timing. Ni pun masalah juga. Bayangkanlah, suami baru meninggal. Baru meninggal ni dekat kubur. Adik-beradik arwah tanya, harta ni siapa punya? Itu siapa punya? Ini siapa punya? Ini bagus dah nak urus cepat, tapi tak kena gaya. Adab tak ada. Tak ada hikmah. Jadi dah jadi masalah. Jadi sebab tu, kita nak urus segera boleh, tapi kita kena kita nak maklumkan ataupun kita nak masuk line tu kena hikmah lah. Ini baru tanam, dia tu dah tanya pasal harta. Pening lah balu. Balu pun mengamuk lah dekat situ juga. Ini pun masalah juga. Memang nak urus cepat, tapi kenalah kena hikmah lah. Saya guna perkataan hikmah lah. Kena bincang. Okay? Kalau bincang pun, kalau tak ada hikmah pun masalah juga.